Ya ke? Dia sebenarnya laki sayang kita tu bukan sebab kita apa pun sebenarnya. Kalau kita baik, laki syaitan je. Tapi sebab laki tu sendiri sebenarnya. Lepas tu bila kita nak kahwin, nak cik laki, oh tak apa, sekarang dia tak baik. Nanti lepas kahwin dia baik. Tidak tidak. Lepas kahwin panggil lagi nak horeh. Oh boy dah ni. Pernah juga terlempak. Memang lawa. Kat luar memang tipu. Biasa je kat luar. Kat TikTok je lawa sebab ada filter. Kak Rosita, makan nasi ke? Ya, hampa? Adakah nampak macam ada makan mi curry? Kejap tak nampak. Hampa Chong no kata nak kena Hampa Chong no kata nak kena itik salah masak lemak. Siapa tu? You, mana makan itik? Hampa ni tak baik. Latah orang Kedah memang bunyi gitu. Pukul dia macam ni. Kita Paris. Tak baik dia. Terkejut kita. Tak pernah tak berlakon drama TV3 ke? Tak boleh lah. Bila I dah sibuk berniaga, tak boleh. Tak lagi mana-mana. Kena duduk depan muka staff je. Kalau tidak dia pun tidur. Makan tidur je staff aku je. Dia pun tengah makan. Bila dia? Belum makan pula. Syaitan ni. Radat ni. Nampak cik tak? Ya ke? Thank you, Ron. Weh, ada hari tu masa dekat konsert Ella, ada Apek tu, dia mai. Ella. Aku ni nak tergelak dia, bukan Ella. Selfie lah satu. Selfie. Lepas tu dia kata, I nak Ella. I nak datang tengok konsert Ella. Sama, I pun nak datang konsert Ella. Lepas tu masa I balik tengah jalan tu, ada seorang Apek lagi, dia kejar-kejar I. You, apa dia kata? You, pelakon apa orang dulu-dulu kata? You bukan artis dia kata. Seniwati. Seniwati. Bukan. You apalah dia kata? Kelakar. You apa dia kata? Bukan pelakon dia kata. Bukan seniwati. Apa ni? Baju terpaling ni duduk terpentas. Orangnya aku yang buat konsert macam tu. Ya Tuhan tu. Prima donna. Bukan prima donna. Lain. Kataan apa? Cina. Mana anak? Sekolah lah hampa. Asal sekolah. Orang lain seniwati. Bukan seniwati hampa. You bintang filem. You apa dia kata? Aku bukan bintang filem. Bukan. Kau bintang filem. Aduh I nak tergelak lah. Lepas tu dia kata bukan. Dia kata you. Tapi you macam apa dia kata? Seniwati primadona. Bukan orang wayang. Bukan juga apa. Ayo you macam apa? Dia kata, I kata bukan. Dia kata tak apalah kalau bukan pun saya nak ambil gambar. Saya nak tunjuk dekat kawan saya, dia kata. Sabar je. Video Anita. Prima donna, tak adalah Cina mana kata sebut prima donna. Opera. Opera. Ada opera. Film star. Film star. Dia kata, you film star. Bukan. Oh ya, tapi you nampak macam film star. Boleh tak saya nak ambil gambar, saya nak tunjuk dekat kawan saya, dia kata. Ayo, ambil je lah. Aduh. Chinese kan? Chinese macam, aku rasa dia 60 tahun macam tu. Siap kencang je. Kak Liga kami lagi, weh. Sabar je. You all mana ni tetek love ni hampa? Cepat, kita nak minta 10,000 tetek love. Ya, bahasa orang lama. Bahasa orang lama hampa. Chinese pula kan, bukan Melayu kan. Melayu kenal lah. Ya, cepat. 10,000 tetek love. Ya, kalau 10,000 tetek love, cikgu nak bagi serum yang harga RM30. Kita nak bagi 17 je. RM17 sahaja. Cepat. Untuk yang ada masalah jeragat, jerawat yang kulit kusam. Betul. Janji tak tipu. Ya ke? Terlihat Cik Ta makan apa nasi? Makan nasi apa? Bagus sikit je sambal. Dah sambal dah ni.
Cik Ta, makan ubat ke dah? Dah makan Panadol pagi tadi. Pagi tadi dah makan Panadol. Tak baik pun. Besok nak buat live ni. Nak jual kaftan ni. Macam mana? Gitu. Cik Ta, bila nak keluarkan semula shawl lagi? Kali ni ada shawl. Kali ni ada shawl you all. Suara macam sepupu kami, Cik Ta. Ya ke? Suara Cik Ta macam sepupu. Ya ke hampa? Sepupu pulik. So, kalau siapa yang suka shawl, tapi bukan plain lah. Shawl bukan plain. Kan? Ada jeragat, jerawat, kulit kusam, yang pori-pori terbuka, boleh. RM17 Cik Ta nak bagi. Tapi you all kena RM10,000 tetap love dulu. Sedapnya. Sila. Sungguh biji tetap love kan? Hampa dah puji-puji. Dah jadi jemat dah punya tudung. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam banyak je nasi tu. Yo, Mek suka berapa banyak. Nak bagi aku gemuk ke apa ni? Siap, suap saya sikit. Bismillahirrahmanirrahim dah. Ya, tudung aku dah jadi bermonyet dah ni. Nampak dah, dia puji-puji sangat. Cantik-cantik dah jadi mak apa dah. Cik Tom, pakai tak produk tu? Jual pakai. Sebab apa? Okey, I ada oil seed bawah mata. Masa I pergi facial tu, I tanya doktor, doktor boleh tak hilangkan oil seed ni? Dia cakap tak boleh. Tak boleh laser sebab dekat dengan mata. Lepas tu I cakap, nak buat macam mana? Tak apa, I kan selalu pakai serum ni. I macam saja je lebih-lebihkan dekat mata tu. Tengok-tengok dia kesit, nampak? Kesit. Macam mana nak beli? Sabar. RM10,000 tetap kita buka beg kuning. Sabar. RM10,000 dulu. RM10,000 tetap lah tu. Kita dah macam duk berlari dah makan. Belum-belum. So, Pak Cik dia cakap, kalau yang ada Pak Cik tu dia kesit apa? Dah lari. Anak-anak kerja. Anak-anak main golf dekat Jakarta. Anak-anak sekolah. Suami kerja. Tu je lah. Cik Ta je lah kat rumah. Dengan I punya helper. Lepas tu I punya staff seorang. Tapi dia nak datuk je. Dia tak datuk kat sini. Dia lawan tu okey. Baby. Hari ni baby pergi office. Dia keluar dengan mak tok dia. Baby semalam tu dah keluar dengan mak tok dia pula. Aduh. Kak, you all cepat. RM10,000 tetap love. Dia anak musuh dah koyak. Lepas tu dia ni senyum lah. Tak sabar-sabar AI ni kafta launching tu esok. Cik Ta mengandung. Ya Tuhanku, aku ni kalau umur 52 mengandung, doktor kata bawa lah bertaubat. Ubok dah kata mari, dia kata. Dah baru tanah nak mengandung apa lagi. Kan? Aku tak tahulah kalau dah 52 dia takkan keluar apa. Amin. Cepat ya, RM10,000 cepat. Ikan dia sedap makan hak garing-garing ni apa? Ni hak yang sirip-sirip ni kan. Tu sedap tu. 52. Ikan sebelah. Ikan siakap senohong lama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Amin. Tapi kan I perasan kan bila dah masuk 52 ni, asyik tak sihat je. Boleh mengandung lagi. Hantar anak pergi tadi kau, dia kata pun nenek kau dah sampai tu, Nek. Dia kata, Mila, nenek kau dah sampai. Kau tak rasa nak penampar ke muka kawan dia? Salam. Amin. Kan? Tak tahulah. Anak ajak pergi playground pun tak tahulah macam mana nak melayankan anak nak pergi playground tu. Tak adalah buat muda biasa je. Baru nak makan. You all. Hello. Apa tu? Huluk. Lah, Cik Ta ke ingatkan siapa? Aku ni makan duk bercakap, tercakap pula.
tulang ikan ni. Cik Tak sembang sekarang, Cik Tak. Betul. Favorite. Sedap. Nak satu rantai. Dia main ni segenggam apa? Dia main segenggam apa? Dia tak main satu. Assalamualaikum. Cik Tan nak tanya, Cik Tan nikah dengan Zain dapat berapa anak? Oh, seorang. Kami memang tak mahu anak ramai-ramai apa. Serabut apa nak ramai-ramai. Cukup dah. Kita pun tak tahu macam mana anak tu kan. Jaga kita ko, duk ko. Kalau menantu seorang je. Kalau kahwin tu tak boleh. Betul? Anak dara sekolah. Tak payah, dia dah ada dah 2 boy instant. Nak bangun. Ya. 3 orang je. 3 orang, paling tua 28. 26 10. Saya pandai mok lambat. Kau ingat rumah aku atas laut? Saya pandai mok laut je tau. Nak jadi menantu ke nak jadi madu? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, siapa nak siram ni harga RM17? Komen. Kita nak buka beg kuning. Siapa nak siram jelagat ni? RM17 kita nak bagi. Cuba komen. Nak. Ya je korang nak. Makan nasi. Madu tak nak. Madu tak minta mok. Korang gapai kan? Okey, harga RM17 je. Cepat you all. Cepat. Kami umur 31 ni anak 7. Anak 7 weh. Hampa ni. Umur 31 anak 7. Menikah umur 17 ke macam mana? Bukan muda kan? Dah sampai salam. Pandai bahasa pinggan. Jadi menantu lah. Jadi menantu kami nak lah. Menu biasa-biasa je hampa. Ikan bilis, goreng garing. Ikan bilis beli dekat Sabah. Ikan bilis halus tu. Ikan bilis Jepun tu. Dan order. Ya je dan order. Ya ke dan order. Dah pakai kaftan cantik-cantik. Muka dia kena bebas daripada jeragat, jerawat dan kulit kusam. Baru nampak meletup. Sedap masakan kampung. Biasa-biasa. Pinggan tu letak je, nanti saya basuh. Sekarang pun orang gaji ayam basuh. Kita nak cari menantu, bukan nak cari orang gaji. Gitu. Tak kisahlah siapa jadi menantu kita. Nanti yang penting dia nak kita, betul tak? I tak memilih. Okey je. Kalau anak I suka, I on. Ya ke? 28 nak jadi menantu. Boleh, hampa kena ngorak anak I lah. Selalunya mak mentua, aku dia sayang anak, dia mesti sayang menantunya. Anak Cik Ta nombor 2 lah. Boleh. Tapi anak I nombor 2 tu manja hampa. Mampu lah hampa. Hampa jangan kahwin dengan anak aku. Anak aku tak menyekoh. Semua benda tak tibat. Hampa. Anak I boleh buat. Salah kami. Sebab apa? Dulu masa dia kecil-kecil, jangan buat. Mami buat. Baca buku je. Tinggal 2. Tinggal 2. Tu CD tu. Tambah siram. Macam mana nak pakai? Macam mana cara nak pakai cik? Cuci muka bersih-bersih. Lepas tu titiskan siram. Sapu je. Sapu ke seluruh muka. Sold out. Kejap. Sold out kejap Habis dah. Best siram ni. Dah sold out dah hampa. Ceta hang memang lawa lah. Biasa-biasa je. Pakai malam. Siang dengan malam hampa. Ceta ada jeragat tak? Tak ada. Belum lagi. Jangan kata tak ada. Kita tak tahu ke depan macam mana kan.
Tapi I macam kebanyakan I jumpa orang ada jagat kesian pa. Kadang-kadang muka macam kena penampung dengan lelaki tu. Kalau dapat macam tu, hitam macam tu. Tapi ada yang memang ada jagat, dia nak kurangkan, dia nak repair. Tapi ada setengah tak mau repair. Anak nombor 2 dah kerja, semua dah kerja. Anak-anak I banker. Saya banyak jagat. Kalau banyak jagat sis, ambil yang satu set. Ada sabun, ada serum, ada sunblock. 40 ringgit je kot. Hari ni semua orang dapat harga 40 ringgit dekat TikTok. Ni, jadi kita buka beg kuning. You all Tete Love dulu cepat. Ni, 40. Kita bagi harga 46. Tapi dia claim voucher dapat harga 40 ringgit. Dia dapat 3 item untuk sebulan. Kenapa tak cakap? Tak cakap apa? Boleh. Serum boleh mix dengan produk lain. Sebab serum tu dia macam additional. Kan, dia macam additional cetak. Tak ada apa tu? Tak ada COD, tak ada. Tak ada apa, cepat. 20,000 Tete cepat. Tak ada COD apa. Minta maaf. Hak COD tu semua buat cerita naik angin je hampa. Hak dia aku mengamuk lagi. Depa order pun tak mau ambil. Depa order pun tak mau ambil hampa. Tak tahu dia buat kelaku macam tu. Dia kena block. Ada punya staff dengan teman lah. Okey, jap. Cepat you 20,000 Tete Love. Cepat 20,000 Tete Love. Nah ni. Tuan Rosita nak saya kopikan sos cili tak? Kalau siapa yang berani nak kopikan sos cili untuk Zain Mas ni. Tahulah kat mana aku nak tonyoh sos cili tu. Gitu. Berani tak? Hati-hati satu. Nak kopek sos cili dekat Zain. Kalau I tanya Zain, sayang, dah bawa sos cili? I tak makan sos cili. Laki aku takut terus nak makan sos cili. Kau kan biasa tu. Malam makan nasi bergantung. Kadang-kadang anak I suruh teman, tengok-tengok keteliur pula kita kan. Makanlah. Kadang-kadang tak makan, kadang-kadang makan. You all mana ni you all? Mana 20,000 Tete Love ni? Tapi kalau makan susahlah nak maintain berat badan tu. You letakkanlah tidak. Takkan lah tengok jadi makan. Kan betul. Kadang-kadang I macam balik kerja, I terus naik atas bilik. Macam tak boleh. Kalau Mai duk melentir, duk melewak-melewak kat dapur ni, memang terjebak abah. Cetak siap 5-2. Tapi kalau tak mau makan, jangan turun. Kadang-kadang kita dah naik duduk kat atas. Anak ekor mami, teman. Teman makan. Ni AI ke? Ni RCW ke AI? Besok pagi pukul 9. Besok pukul 9 pagi. Besok pukul 9 pagi you all. Sabar cepat you all. 20,000 Tete Love. Berapa serum ni? Saatnya kita buka beg kuning you all tengok. Ada serum, ada sunblock, ada sabun, ada set cekang. Siapa yang dapat harga bawah pada RM50, grab terus. Yang ada jeragat, tolong ambil set ni hampa. Set ni boleh baca review. Tuduh I macam syaitan lah ni. Tak tahu lah kenapa. Tapi dalam live okey. Ya betul. Okey dah tu. Ni letak cili sambal dia sikit. Lan pepek. Banyak. Apa pedas? Sikit je tu. Lepas tu nak masak lemak sikit. Cual. Nak kuah. Tak larat nak makan sayur. Kunyah. Tak kunyah. Dia tak suka makan benda-benda keras. Saya malas nak kunyah apa. Nampak macam banyak nasi ayam, tapi selalunya I makan habis. Saya nak tanya, kalau kain tudung tu, kain selendang memang susah nak bentuk macam tu. Kain setting, tak adalah, senang je. Sofa I tak dapat feedback yang susah pun. Sofa orang minta I macam jual tudung setting ni. I rasa ada cara pakai kot sis.
Dia kena pakai dia betul-betul. Kan kau tengok dia cuba kelaku kot. Tapi tudung satin ni kan nampak mewah sebab dia kilat kan, dapat dia shining kan. Compare dengan tudung bawal ke kan. Kalau saya pakai mesti tak jadi. Aduh, dapat set ya. Tolong grab set you all. Siapa dapat harga bawah pada 40 tolong grab. Tolong grab you all. Tudung setting. Oh, dia kata hak ni mudah jadi. Dia kata. Tu lah I kata. Kebanyakan semua macam Cik Ta jual lah tudung bawah yang plain tu. Cepatlah suap nasi dekat mulut. Lah, besok pagi. Kita dah tak sabar lah. Kami je sampai kata baru aku dah kelupuk nak makan. Tak jual. Nak jual tapi tak. Sekarang tak boleh kan jual kat TikTok kan. Berlambak betul kami ni. Kita nak buat apa? Macam mana? Mana tak bikan? Tak tahu nak jual macam mana. Sekarang pun tak boleh kan. Kata esok pagi. Kucing tu masuk kat mana? Masuk lah. Masuk kat mana? Kau tingkap. Nanti saya beli tudung yang Cik Ta jual tau. Janji. You all cepat. Siapa yang ada jeragat grab sekarang set ni you all. Jimat daripada harga RM59 ada yang dapat RM40. Ya, kaftan besok pagi hampa pukul 9. Cik Ta, saya minat sangat hari tu jumpa. Oh, tingkat kot. Sayang, pergi keluar. Satu set berapa tu? RM40 je. Ada yang dapat harga RM40 sebab jerawat, jeragat, kulit kusam yang berminyak dia boleh kata control, balance kan. Boleh pakai tau. Tengok ada yang kata jerawat berminyak. Berminyak boleh pakai. Ya, betul. Siapa yang dapat, ada yang dapat harga RM40. Rugi kalau you all tak grab. Rugi kalau tak grab. Ada orang komen dia kata untuk jerawat berminyak boleh pakai. Wow, dan oleh serum Honda apa tu? Yang nak kaftan besok pagi tau apa? Cerita. Betul. Tak nampak. Tak, rumah kita ada guard apa. Okey, insyaAllah. Saya dengan saya punya helper ada guard. Kan? InsyaAllah. Malam-malam pun guard pusing bawa anjing kan. Kakak puasa ke? Tambah nasi. Ya, saya. Makan lauk apa tu? Sebelah Cik Ta tu siapa nak sepupu? Sebelah mana pula? Ada krim malam, tak. Ada sabun, gol basuh, serum. Sabun tu pakai siang malam lah. Tiap-tiap kali cuci muka. Serum pakai siang malam. Kalau siang pakai sunblock. Krim malam tak ada. Kalau siang pakai sunblock apa? Sunblock foundation 50 SPF. Bagi letih badan cantik. Alamak. Tunjuk kamu minum air. Ya Allah. Ayaknya. Syirak. Air syirak. Kena jaga makan kot. I rasa kalau nak badan cantik kena jaga makan. Dia tak boleh malu-mantak saja. Lepas tu kena rasa bersalah bila makan lebih. Malam bergantung. Kalau I nak maintain badan, I tak makan. Tapi kalau tiba-tiba ada tetamu main rumah, ramai-ramai I makan. Tiba-tiba keluar dinner, makan. Macam tu lah. Kalau ada apa-apa cara tak ada lah macam I tak boleh makan malam, walau apa terjadi tak boleh makan malam, tak juga.
Rasa macam hari ni dah makan lambat kan. Macam lunch makan lambat, malam tak nak makan lah. Macam tu. Tahun berapa? Hari pedak. Tahan berapa? 30 hari. Ni, satu kotak tahan 30 hari sayang. Cik tahu anak yang keberapa? Anak yang kedua. Dilema anak nombor 2 kan. Lah tu. Anak nombor 2. Kenyang ni. Kakak banyak. Habiskan je lah. Apa? Masak lemak gobe, carrot dengan kacang. Ikan bilis goreng cili kering dengan bawang. Ikan siakap masak 3 rasa. Masak cili. Tu je. Wow, Agnes. Saya pun selalu macam tu. Siang tak ada siapa apa. Malam je lah. Baru Zain ada. Zain, Aisyah. Semua orang malam berada. Macam. Biasa je apa. Sejapnya. Biasa je. Biasa je. Halo. Kita baru nak makan. Dah kenyang lah ni. Tapi malam sekarang masak lemak boleh makan malam. Masakan lain nanti kena masak lain. Anak-anak kan anak-anak cerewet apa. Kalau tengah tak makan dah malam. Wow, dah beli, thank you. Lambat. Sebab tadi breakfast makan makan. Masih tak boleh tengok muka Datin bila sebut sos cili. Datin mana? Tak tahulah. Betina-betina ni memang pun kalau laki orang tu bukan memang mereka nak try kan. Hampa berani try laki aku tengok dulu. Tengoklah sos cili tu ku tonyoh tak mana. Waalaikumsalam. Padahal laki orang tu bukan hebat mana pun. Duduk dengan hang seminit 2 memang ada layan hang elok. Jadi bini dia tengok macam mana. Kan? Macam mana buat kat bini dia, macam tu dia buat kat hang nanti. Gitu. Ya, duit pun tak ada. Kau jangan bodoh pergi duk cari laki orang tak ada duit. Kan? Cakap. Kau tak pandai cakap bahasa Inggeris? Cari orang kampung, cari jalan kampung. Kita potong perut tak dihargai. Siapa suruh potong perut? Pergi potong perut dia tu. Biar mampu pergi terus. Kan? Waalaikumsalam. Ya, saya. Kan? Kita buat ni, kita buat tu. Lala kita merana. Biar hang potong leher. Leher laki hang tu. Hang bila potong perut hang buat apa? Sekarang tengah laki orang nak kena kebang. Itulah. Dia ada pro and con lah. Laki kaya, ramai pula mati memandang. Kan? Nasib lah kau nak berlaki kaya kan. Lepas tu dah laki kau kaya, kau menayang-nayang pula laki kau kaya. Besok perempuan lain pun teringin nak jadi macam kau, dapat laki kaya. Gitu. Anjir berbenuh. Anjir kan. Sebab apa gemuk nampak pipi? Sebab apa gemuk nampak pipi? Laki. Ya ke laki orang tak ada duit pun kebal? Yelah. Perempuan bodoh memang maulah laki orang yang tak ada duit tu. Apa kejadah ni kau sibuk nak berlaki orang tapi perempuan laki tu tak ada duit. Kan? Bedak apa kita nak kena beli? Dia komplain kita tak cantik. Hanat laki macam tu. Betul-betul. Saya pun pernah kena macam tu. Betul Datin. Datin pula kita. Datin pula dia panggil kita kan. Aku pula kena betulkan tuduh suruh laki aku balik ni. Kita pula penjara penuh kat dada. Kan bodohnya lah jadi perempuan yang macam tu. Dah lah tak ada duit. Apa yang aku nak berebut sangat? Nak jadi baby cerita. Dulu ingat lagi mak saya. Kan cerita kawan mak saya tu cantik sangat.
Buat spa siap. Buat spa. Kalau laki macam tu sesuai dapat perempuan bodoh macam tu. Tak payah nak dikisahkan. Tak payah nak hiraukan. Tak payah nak orang kata duk meratap laki yang kelaku macam tu. Kan? Lalat ni pun dia kata betul. Mana dia? Lari lah dia takut. Kan? Kalau dapat laki yang tak bagus itu, tak payah duk ratap lah. Patutnya bersyukur lah laki tu dah berambus daripada hidup kita. Betul tak awak? Kalau laki baik, dia meninggal, sesuai lah kita ratap. Tapi kalau dia pergi dekat perempuan lain, perangai dia pun macam syaitan ni rojim, nak berambus laju-laju. Kak, apa rahsia Kak macam 19 tahun? Terbalikkan umur tu. Umur I 52, terbalikkan 25 tu. Tinggal je laki lagu tu. Toh buat semak tempat tidur, buat apa? Jangan setengah perempuan, setengah isteri dia devoted life dia 120% untuk suami. So bila suami buat kelaku, itu yang dia hancur luluh tu hidup dia. Jangan. Diri kita kena 120%. Laki tu bolehlah bagi dekat 2-30% dah lah. Cerita tips kurus macam mana nak bagi tips kurus. I pun tengah duk menteka darah ni. Kalau aku ni tengah duk berjogging ke, sesuai lah hamba minta tips kurus. Kan? Cerita minum sesuai pun sakit tekak. Batuk hamba minum sirap ais ni. Kami suka minum air manis, kami tak minum langsung air kosong. Lepas tu sakit tu. Buat spa tiap-tiap bulan. Makan macam-macam produk cantik. Tiba-tiba isteri dia sakit kanser, jadi down laki. Oh ya ke? Tak, dia macam tu. Bukan setengah laki, dia bukan sebab kita ni rajin bersapa ke, rajin bersiap ke, rajin bergaya ke. Kalau dia jenis yang tak tengok perempuan lain, hang muka macam pontianak pun dia tak cari perempuan lain. Tapi kalau jenis laki yang memang pantang tengok betina lain tu, kau cantik macam bidadari pun, dia tetap cari perempuan lain. So tolong jangan salahkan diri masing-masing. Okey? Bila laki buat perangai macam tu, tolonglah jangan keluar dialog, apalah kurangnya saya abang, apalah lebihnya dia. Kita tak kurang, dia pun tak lebih. Tapi perangai laki kita tu yang macam putih mak. Itu betul. Ya. Jangan dia bagi alasan sedih, apalah kurangnya saya, dah banyak saya berkorban untuk keluarga. Itu dialog drama Melayu dulu-dulu sis. Janganlah duduk pakai dialog-dialog tu. Kalau dia buat kelaku, okey, kau boleh tak berambus daripada hidup aku? Kan hidup ni panjang lagi. Tak payah nak meratap dengan lelaki macam tu. Dah cari lain. Ramai je jantan-jantan lain. Cerita nak kaftan Besok pagi sis. Sabar itu indah. Kami tak boleh jual hari ni. Stok pun tak masuk lagi. Malam karang baru masuk. Pukul 2-3 pagi je kita kena pergi office. Kira-kira stok. Gantung-gantung. Pukul 9 live. Betul. Ya. Jadi perempuan ni kena bijak licin dah pinggan. Betul. Bercakap. Licin dah pinggan aku ni. Yang rasa macam banyak sangat nasi tu. Licin dah pinggan. Itulah dia kawan-kawan. Kan? Cerita baru makan tengah hari. Baru makan tengah hari, betul. Pagi tadi I makan banyak. I minum kopi, I minum Nescafe, I minum sirap. Kenapa aku macam lapar sangat hari ni? Lepas tu makan roti bakar 2 keping, makan roti telur 6 keping. Rasa kanser, arwah dah tak sempat cari lain. Aduh, itulah kadang-kadang kan. Mungkin Allah sayangkan dia. Dia bagi kita banyak dugaan. Dia ajak kita untuk jadi sabar. Kadang-kadang dugaan Allah untuk jadikan kita sebaliknya. Betul tak? Cantik kabinet dapur mu cerita kali hitam. Dia bukan kali hitam. Color dark brown. Siapa datang rumah I semua cakap kabinet dia cantik. Memang cantik gila. I tempah dengan squad dekorasi. I tempah banyak kabinet yang dalam rumah I tempah dengan squad dekorasi. Sekarang tengah tambah. Biasalah orang perempuan tambah kabinet. Nak tambah pula pinggan mangkuk sebab kabinet tu pula kosong. Tak tahulah sampai Abang Jamil pun mampus. Kan jadi orang perempuan kan, bila tengok duduk macam kosong je ni, tambah kabinet. Dah berbual kabinet awak macam kosong je kabinet, dah boleh pinggan mangkuk pula. Aduh, serabut aku. Salam dari Sabah. Halo. Cantik apa? Kalau siapa yang rasa nak buat kabinet, wardrobe apa, you pergi dekat squad dekorasi. Memang cantik gila. I suka kerja dia kemas. Dia buat drawing sebiji macam drawing dia bagi kat kita.
Lauk apa dia hampa? Cik Shima, cik tahu banyak minum air kosong tak? Tak pernah minum air kosong. Macam mana? I rasa I boleh mati cepat kan? Tak pernah minum air kosong weh. Zoom dekat sikit kabinet kereta tu. Hampa ni pun gatai. Mesti aku bawa. Ni ada peti ais. Ni peti ais. Ni biasalah. Ni kabinet-kabinet action kan. Ni oven. Ni bilik rahsia. Ini bilik rahsia. Ini ada kabinet, ada barang. Okey, ni I punya island. Cantik tak? Tu. Memang cantik. Kemas tu. Semua orang, kawan-kawan I datang pun, dia orang minta kontak. Nak kontak yang buat kabinet. Adik-beradik I pun semua nak squad dekorasi. Apa? Nama kedai Squad Dekorasi. Cakap kata kami tengok live Cik Ta. Kami tengok live Cik Ta. Cantik. Squad. SKUAD. Nanti I tunjuk ada kabinet kat dapur pun. Dia tengah tambah ke kabinet. Aduh. I kalau tak ada maid, I akan jadi mat. I akan jadi gila. Apa? Sebab anak-anak I semua yang nak merentan. Mami tu, mami ni, mami tu, mami ni. Aduh lah Mi. Apa? Macam mana lah Mi? Kan? Pengsan lah I. Kita bukan suri rumah. Kita wanita berkejaya. Kenalah ada pembantu. Hampa. Ada maid dengan daily maid. Tahun ni buat korban tak Cik Ta buat. Macam mana Cik Ta tak minum air kosong tapi tak kena diabetik. Siapa tu? Tak kena. Mungkin sebab aktif kot. Tak adalah. Baru masuk hospital itu, I punya gula 4. Gula 4. Kolesterol pun 4. Alhamdulillah. Cik Ta nak tengok yang kat peti ais tu. Dalam tu. Peti ais dalam tu. Lawa Cik Ta berisi sikit. Hari tu kurus. Janganlah. I tak suka lah berisi. Memang I tahu ke tak I berisi bila perut I macam buncit sikit. Manis tak ada less sugar. Manis betul-betul sirap I. Sirap lychee. I suka minum kalau teh ais. Teh ais lychee. Sebab manis kan. Tebikar lychee. Sirap lychee. Sekejap nak bersin sekejap. Okay you all. Cik Ta nak basuh tangan. Bye. Besok tau. Tunggu kami live kaftan.